Assalamualaikum orang Sya'Alam. Karnival Imarah Masjid pertama di Malaysia, Jom Makan Food Fest dah sampai ke tempat korang. Pesta makanan dan ukuah terbesar kali ini menampilkan juga ikon-ikon terkenal tanah air seperti Ustaz Ijam Madison, bual bicara Palestin bersama saksi Sumut Flotilla, persembahan nasyid, sukan neka, cabutan bertuah. Sambil-sambil tu, korang boleh menikmati pelbagai juadah murah-murah di bus makanan dekat sini. Salah satunya ni nasi palok bersih asli Uzbekistan. Baik korang datang cepat, habis nanti menyesal. Kalau pihak penyet ni pula yang special kat sambal dia. Ada sambal hijau, ada sambal merah. Sekali kau kena layan. Kebab shawarma brother ni pula memang berbaloi korang cuba. Bersih Melayu anak tempatan. Yang ni abang memang cukup suka. Ramen cheese ni pula kalau korang layan sampai pejam mata memang pergi rasa dia. Ini cempedak goreng bukan sembarangan. Seriously memang sedap. Berdosa kalau abang berdusta ya. Wow, ubat kurus ke tu. Korang boleh try cheese tart ni. Diorang ada 6 flavor. Memang win. Peminat rojak sila munculkan diri. Rojak Singapura kat sini kuah dia kau lain macam. Kunafa Kaihan ni memang pantang kita orang nampak. Mesti nak try. Kita orang ambil dark indulgent pula. Kalau ikutkan ada banyak lagi makanan menarik nak tunjuk kat korang ni. Baik korang datang jalan-jalan tengok sendiri, bawa family sebab diorang tak lama sampai Ahad je. Dari 3 sampai 7 Disember. Jom jemput datang dan support.